Kalau pergi Cameron, jangan tidur dekat sini. Tapi tidur dekat sini. Zenith Hotel ni antara hotel paling mahal lah dekat Cameron Highland. Kalau duduk dekat Zenith Cameron tu, kira macam wow lah. Tapi harga dia mahal, bilik dia tak adalah besar sangat. Kalau korang datang Cameron, jangan tidur dekat Zenith Hotel ni. Tapi tidur dekat tepi dia, Zenith Suites. Dia sama je, jenama yang sama, manajemen yang sama. Cuma beza dia, bilik dia lagi besar, tapi harga dia lagi murah. Cuba tengok sains ni, dia ada hotel dengan suites. Maksudnya dia memang sekali. Daripada suites ni pun, dia ada connection untuk ke hotel. Apa yang menarik kalau tidur dekat Zenith Suites ni, dia tak sama macam apartmen biasa. Kalau apartmen biasa, nak check in tu punyalah renyah. Nak kena cari kunci dekat mailbox lah, ada specific parking. Tapi dekat sini, dia memang macam hotel biasa. Ada proper check-in counter. Sini lah check in, ambil key card, facility ada gym. Lepas tu naik ni memang hallway macam hotel. Tapi, cuba tengok bilik dia lagi besar. Yang kita orang ambil ni bilik yang paling kecil dekat sini, studio. Tapi saiz dia macam ni. Meanwhile, bilik paling kecil dekat Zenith Hotel yang harga dia 2 kali ganda, saiz dia macam ni je. Kalau korang ambil bilik besar dekat Zenith Suites ni, akan ada proper kitchen. Tapi bilik yang paling kecil ni, dia ada pantry biasa je lah. Tapi kalau nak bawa electric cooker tu, rasanya boleh. Dia adalah bagi pinggan mangkuk sikit. Lepas tu sinki. Tepi sinki ni ada drinking water. Paling wajib peti ais kena besar. Yelah, nak simpan strawberry, sayur. Ni kalau kat hotel peti ais kecil sikit. Lepas tu ada microwave dan juga meja makan. Ni memang penting lah kita nak panaskan makanan untuk esok pagi. Lepas tu ada tempat duduk yang proper untuk makan. Tak adalah makan dekat lantai. Dekat Cameron ni ada tempat yang bagi kipas saja ataupun aircon saja. Tapi dekat sini walaupun sejuk, dia bagi dua-dua. Nak ambil angin luar pun boleh. Dekat sini ada balcony, pemandangan tepi Zenith Hotel dengan tanah rata. TV pun pakai smart TV, so adalah Netflix, YouTube. Amenities pun lebih kurang sama je macam dekat hotel. Cuma bezanya tandas dekat sini tak ada bathtub lah, dan lantai dia sejuk, so korang kena pakai slipper. Kalau dekat hotel ada kapet. Kalau cantik memang lagi cantik Zenith Hotel, tapi kalau nak lagi luas tapi harga lagi murah, dekat Zenith Suites ni. Rasanya ramai lagi belum tahu, tengok parking pun kosong je. Even kita orang parking kereta betul-betul depan lift.